Malaysia terus mencuri perhatian dunia apabila semakin banyak produksi filem antarabangsa memilih negara ini sebagai lokasi penggambaran, sekaligus menunjukkan satu perkembangan positif yang diyakini mampu menyemarakkan sektor pelancongan dan kreatif menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya filem blockbuster Marvel Thunderbolts yang telah menjalani penggambaran di beberapa lokasi ikonik negara termasuk Menara Merdeka 118. Ikuti laporan wartawan Izlin Azmi. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Datuk Azman Saifuddin Muttalib berkata, kecenderungan produksi antarabangsa ke Malaysia bukan sahaja mengangkat nama negara, malah selari dengan strategi promosi pelancongan menerusi medium kreatif. Kejayaan penggambaran Thunderbolts di Malaysia turut disokong oleh insentif Film in Malaysia Rebate FIMI sebanyak 30% yang ditawarkan oleh FINAS dan Kementerian Komunikasi. Melalui rebate ini kita telah berjaya menarik pelbagai projek antarabangsa seperti Crazy Rich Asia dan juga yang terbaru adalah drama bersiri daripada BBC UK dan juga Sony Pictures iaitu Lord of the Flies yang telah melakukan penggambaran di Langkawi. Kita telah membantu bukan sahaja filem antarabangsa tetapi filem tempatan untuk menaikkan industri kita ke tahap yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures Sdn Berhad, Tengku Dr. Abdul Aziz Teku Mahmud berkata, pemilihan Menara Merdeka 118 sebagai lokasi penggambaran bukti kemampuan negara menyediakan kemudahan bertaraf antarabangsa selari dengan aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kalau kita lihat pada pengalaman kita semasa penggambaran dibuat, walaupun tempohnya agak singkat, tetapi ia memerlukan kerjasama yang amat rapi di antara pihak production dan juga kami di sini. Tempat ini dipilih ialah status Menara Merdeka 118 sebagai menara kedua tertinggi di dunia dan juga mungkin sebagai bangunan baru lagi dan juga yang memberi kita satu peluang untuk menengahkan menara ini di persada antarabangsa. Pelibatan bakat tempatan dalam produksi antarabangsa turut membuka ruang manfaat secara langsung kepada rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, semestinya berbanggalah mereka memilih Malaysia sebagai salah satu lokasi penggambaran di mana apabila Malaysia disebut di dalam filem Thunderbolts ni, dalam waktu yang sama ia dapat mempromosikan Malaysia kepada mata dunia. Kejayaan ini menandakan satu anjakan strategi negara dalam menjadikan Malaysia sebagai hub filem antarabangsa. Selain memacu industri kreatif tempatan, ia juga membuka ruang destinasi pelancongan melalui lensa perfilman global. Ini sejajar dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Izlin Azmi, RTM.